ramai sebenarnya yang PM predictable. Diorang cakap trading ni memang susah. Dekat sini aku nak bagi korang dua sebab kenapa trading korang akan jadi susah. Dan last kali aku akan bagi korang tips macam mana korang nak mudahkan trading ni. Sebenarnya sebab yang pertama, bila korang jadikan trading ni sebagai satu kerjaya yang baru ataupun career yang baru kan, korang baru nak mula, jadi benda tu memang biasalah. Dia akan rasa macam susah sikit. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada. Kita baru nak belajar, kita baru nak explore. Sebab tu ilmu ni datang dulu dan sangat penting bila kita nak buat apa-apa kan yang baru. Kita perlu ada ilmu dulu sebelum kita nak start. Barulah kita akan tahu apa yang kita buat sebenarnya. Dan yang kedua sebenarnya, bila korang terlampau banyak ilmu, jadi banyak ilmu pun jadi susah. Sebab apa? Korang terlampau banyak berguru, terlampau banyak teknik yang korang nak gunakan. Korang terlampau kejar kepada holy grail. Jadi back trading tu senang, dia dah jadi susah dah dekat sini. Bila dalam satu chart korang nak trade ataupun korang nak cuba untuk melakukan execution buy ataupun sell, terlampau banyak confirmation. Ia juga boleh meragukan apa yang kita buat sekarang ni. Sebagai contoh, semua teknik yang korang dah belajar, korang nak combine dalam satu chart. Kononnya nak cari confirmation yang tip top lah kan. Tapi end up dia akan membuatkan korang rasa lagi was-was, 50-50, dan rasa betul ke apa yang aku buat ni? Buy tak kena, sell tak kena, dan akhir sekali korang akan rasa give up. Jadi dekat sini aku nak bagi korang satu tips lah. Sebenarnya trading ni, untuk nak buatkan dia lagi lebih mudah kan, sebenarnya korang kena lagi simplifykan dia. Jangan korang rumitkan dia. Jangan terlampau banyak strategi, jangan terlampau banyak indikator. Jangan sampai korang rasa macam semua benda korang nak letak dalam satu chart. Bila korang buat macam gini, korang dah hilang dah rasa yakin. Mulalah bila kita buy, rasa macam market nak turun. Bila kita sell, rasa market nak naik. Semua tak kena. Jadi tips kat sini yang paling best adalah cuba untuk simplifykan chart tu sebaik yang boleh kan. Jangan gabung dengan apa-apa benda yang tak perlu. Jangan gabung dengan apa-apa confluence yang tak perlu. Dan jangan ikut orang. Itu ya tips yang paling mudah untuk kita nak kekalkan rasa yakin di dalam market. Jadi korang berpada-pada bila nak menggunakan strategi apa-apa, jangan terlebih menggunakan sampaikan kita hilang keyakinan kepada market. Jadi so itu saja. Korang fikirkanlah sendiri mana yang terbaik, dan insya-Allah cuba jadi trader yang simple dan clean.